Selamat Hari Raya guys. Jangan gerak walau seinci. Girl you got the recipe macam kimchi. Jadi yakini ku takkan pasti. Kawini ku bila aku ready. Okay, so actually ni saya nak buat vlog Hari Raya tapi tak jadi sebab sepupu ni saya accident sehari sebelum Raya. Hari last puasa tu pukul 7 before berbuka. Sebab kan semua orang balik kampung, so diorang macam nak pergi bazar ramai macam tu. Lepas tu on the way pergi bazar accident. Diorang naik motor. Tapi dua orang je lah yang accident. Adam dengan Awish. So Adam tu dia ada banyak juga luka-luka. Lepas tu dia punya jari kelengking patah. Awish pula dia punya tulang peha patah. Luka-luka dia tak banyak sangat, tapi tulang peha dia patah lah macam tu. So semua orang macam tak beraya sangat tahun ni, untuk menghormati lah, macam kita orang kan tak komplit macam tu. So kita orang just ambil gambar pagi raya, lepas tu pergi hospital. Wish dia warded sebab dia patah tulang peha kan. Tapi Adam alhamdulillah pagi raya pukul 3 pagi tu dia dah balik dah. Lepas tu supposed to be tahun ni ramai kat kampung, ada semua. Diorang kata dia orang ada, cuma ni diorang tak beraya. Macam kita orang ada juga pakai baju raya ambil gambar kan, tapi diorang tak lah sebab Adam pun badan dia luka-luka. Kita pagi raya salam-salam, pergi visit Awish, lepas tu pergi ambil gambar, lepas tu balik macam tu je. Dengan macam sambut tetamu gitu je lah. Adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 Mac 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TikTok ke apa? Tak lah, video dekat YouTuber sekarang. Ada. Itulah, WhatsApp ingatkan rindu. WhatsApp ingatkan rindu rupanya suruh video ini. Selamat Rasuka Al-Sakadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Habis. Dah habis kan? Mana tak? Habis. Sampai gaya Awish ya.
Sakit lagi tak? Ha? Habis? Habis? Tak dengar. Tak? Habis? Sakit lagi tak? Tak. Ha, sama saya ya. Lebih nangis. Ha, sabar. Sabar, lock masuk tu. Kita nak pergi visit Awish, tapi Awish dekat buat kanak-kanak, so tak boleh masuk. Boleh parents je masuk. So kita orang just nak pergi. Lepas tu nanti dekat bawah hospital tu, bawah ward, mungkin kita orang akan macam video call dia lah, macam tu. Just nak bagi tahu yang kita orang ada. Sekarang tengah beli barang-barang untuk Awish. Pasangin. YouTube ke? Kalau buat lah. So, untuk Awish, jangan sedih-sedih, okey? Mission tak payah. Sampai ke nanti? Tapi tak sampai ke kan? Wah, extension ada. Extension. Hai, ibu sini sini. Pendek je kot. Tu. Pakai pula tu, pakai pula tu. Tada. Pakai pula ni juga ni. Gambar, tengok senyum-senyum. Awak tegakkan. Awak tegakkan. Peace. Weh. Bye, Bish. Awak tak nampak kau. Bye. Pak sihat. Okay. Papailah sikit. Mana tangan? Guys, sekarang kita nak ambil gambar. Panas weh. Kita nak ambil gambar. Abang. So panas. You? Guys, got so many people. Kita ambil gambar. Seret. Panas weh tadi. Weh. A few moments later. Guys, tadi kita orang singgah caji sebab kan panas. So kita orang haus. Lepas tu ni kena nak balik dah. So begitulah day 1 Syawal. Tak beraya pun.
Okay guys, so tu je vlog Hari Raya. Dia macam something missing macam tu. So mungkin tahun depan kita akan sambut betul-betul buat vlog best-best. Okay, so selamat Hari Raya guys. Kecuali ini ya. Kalau tak ada nak sarung cincin itu yang paling